Korang perasan tak benda ni makin menjadi-jadi? Member gaji cukup makan, tapi dekat medsos live macam anak megah holding. OOTD mahal, healing tiap minggu. Sekali tengok, wow. Tapi ni red flag besar untuk otak dan poket korang. Ramai yang terpedaya sebab FOMO dan nak nampak have depan followers. Padahal hakikatnya, hujung bulan makan Maggi Cup sambil menangis tepi bucu katil. Kita pakai logik akal sikit. Kalau gaji RM2,500, tapi lifestyle macam RM5,000, celah mana datang duit tu? Mestilah berhutang. Konon buy now pay later, last buy now cry later. Red flag paling ngeri bila rekod kewangan si Chris dan si Tos korang jahanam masa muda sebab hutang benda bodoh. Masa tu, nak beli rumah atau kereta keperluan pun, bank reject mentah-mentah. Maruah terbang, hutang kekal. Jadi geng, tolonglah cerdik sikit. Ukur baju di badan sendiri, bukan badan influencer sewaan tu. Hidup tenang tanpa hutang bodoh, lagi style dari flex palsu. Tolong share video ni kat kawan korang yang tengah hanyut berhutang demi konten tu. Selamatkan member, kita jaga poket kita, dia jaga poket dia. Stay alert. Red flag!